Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Jom bersama saya Cikgu Marina Muhammad Zain dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Tema pembelajaran kita kali ini ialah tema 8, Ekonomi Keusahawanan dan Pengurusan Keuangan, Unit 24 Pintar Keuangan dengan tajuk Hemat Berbelanja. Objektif pembelajaran kita pada hari ini pula ialah pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan, murid dapat mengubah suai seni kata lagu dan mempersembahkannya secara kreatif. Sekarang mari kita buka buku teks muka surat 182. Kemahiran yang akan dipelajari oleh kita pada hari ini ialah kemahiran seni bahasa. Oleh itu ada sebuah lagu di situ bertajuk Hemat Berbelanja. Kamu perlu menyanyikan lagu Hemat Berbelanja ini mengikut melodi lagu Lompat Si Katak Lompat. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama. Itu dia nyanyian lagu Hemat Berbelanja. Sekarang cikgu mahu semua murid meneliti seni kata lagu tadi. Ada beberapa seni kata lagu yang berwarna biru. Oleh kerana objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengubah suai seni kata lagu, jadi cikgu mahu murid-murid mengubah suai seni kata lagu yang berwarna biru itu tadi dengan jawapan yang telah disediakan. Oleh itu, murid-murid perlu memilih seni kata lagu yang sesuai ataupun jawapan yang sesuai untuk menggantikan seni kata lagu yang berwarna biru itu tadi. Cuba murid-murid teliti sekarang. Mana jawapan yang sesuai untuk seni kata lagu yang berwarna biru itu? Sekarang cuba kita teliti rangkap pertama. Seni kata sikap boros membeli. Mana seni kata atau jawapan yang paling sesuai untuk menggantikan sikap boros membeli? Ya, jawapan yang sesuai ialah sikap membazirkan wang. Yang kedua, nanti kita juga yang rugi. Mana jawapan yang sesuai untuk menggantikan seni kata ini? Cuba murid-murid pilih sekarang. Jawapan yang hampir-hampir sama dengan nanti kita juga yang rugi ialah kelak kita juga yang susah. Bagaimana pula dengan rangkap kedua? Wahai rakan semua. Mana jawapan yang sesuai untuk menggantikan wahai rakan semua? Itu dia. Wahai kawan semua. Maknanya di sini, rakan ditukar menjadi kawan. Seterusnya, satu amalan yang mulia. Cuba murid-murid pilih jawapan untuk mengubah suai seni kata ini.
satu amalan yang mulia. Jawapan yang sesuai ialah mari amalkan bersama. Seni kata seterusnya yang perlu diubah suai ialah semaikan di dalam hati. Mana jawapan yang paling sesuai untuk menggantikan semaikan di dalam hati? Buat ingatan dalam diri. La 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 la. Pula, bagaimana? Cuba murid-murid tengok, teliti betul-betul mana jawapan lebih kurang sama dengan la 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 la. Yang ini cikgu mahu murid-murid isi sendiri. Senang sahaja. Akhir sekali, rangkap keempat. Dengarlah wahai semua. Mana jawapan yang paling sesuai untuk mengubah suai? Dengarlah wahai semua. Yang ini pun cikgu mahu murid-murid fikirkan sendiri dan isi sendiri. Akhir sekali, ini nasihat yang berguna. Pilih seni kata yang sesuai untuk menggantikan ini nasihat yang berguna. Cuba fikir betul-betul, teliti betul-betul jawapan yang sesuai sebelum mengubah suai seni kata tersebut. Di sini cikgu ada sediakan lembaran kerja, lagu hemat berbelanja. Jadi tempat kosong perlu diisi dengan jawapan yang sesuai. Sekian sahaja video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!